Dengar mana molek apa kata Ustaz Mazlan ni. ชีอะห์นี่เคยไปปล้นอะไรปล้นหินดำฮัจรุลอัสวัดที่มักกะฮ์ไปปล้นที่ฮัจรุลอัสวัดนี่มักกะฮ์นี่ไม่มีฮัจรุลอัสวัด17 ปี18 ปีน่ะไปปล้นแล้วก็ไปฆ่าคนที่ไปทำฮัจญ์อะไรด้วยสมัยก่อนแต่ประวัติศาสตร์เหล่านี้นี่ไม่มีแล้วก็ไปโยนที่วะฮาบี Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Perkara yang disebut oleh Ustaz Mazlan ni adalah benar 100%, iaitu sebuah kumpulan Syiah merompok Hajar Aswad dan bawa lari pergi ke tempat mereka. Kumpulan Syiah ni pula telah membunuh jemaah haji. Itu pun betul juga. Malah lebih dahsyat daripada itu lagi, di mana mayat jemaah haji ni digantung di Kaabah. Lepas tu diambil mayat tu juga disumak masuk dalam telaga Zam-Zam penuh. Telaga Zam-Zam. Ni Ustaz Mazlan tak ada sebut lah, tapi saya tulis sebut berdasar kepada fakta dan maklumat sejarah. Akibatnya 22 tahun orang Islam tak berani nak pergi buat haji. Kalau ada yang pergi pun buat haji dengan tak ada Hajar Aswad. Bagaimanapun menuduh Syiah secara umum, secara pukul rata ataupun secara maurum dan letak kesalahan yang berlaku di Mekah, jenayah yang berlaku di Mekah tu kepada Syiah Iran sekarang adalah tidak tepat. Kerana apa? Kerana negara Syiah yang bersatu seperti Iran ada sekarang ni baru ada kira-kira 500 tahun adik kakak. Dulu tak ada di negara Syiah, masa ni tu tak ada. Dan lepas tu kejadian tu pula berlaku lebih 1000 tahun dulu, iaitu sebelum adanya Iran tu tak ada lagi. Selain daripada itu, kawasan yang didirikan Iran Learning tu pada masa dulu adalah majoriti ahli sunnah wal jamaah bermazhab Syafi'i dan Hanafi. Syiah ada pun di wilayah-wilayah kecil, di beberapa kawasan di bumi yang didirikan Iran itu. Saudara-saudari semua, tu kena baik. Jadi ni Ustaz Mazlan memang tak betul, keliru dan celaru tetap perkara ni, kerana dia apabila nak kecek, boleh jadi kecek di mana saya tak tahulah, kecek dalam forum agaknya dan disebar dalam internet, tidak membaca, tidak mengkaji dengan baik, tidak buat homework, tidak buat kanban nak kecek gini. Lepas tu dia pun ambil cerita lama hak tak ada kaitan pun dengan Iran sekarang ni, diletak kepada Iran Learning, Syiah Learning. Ni adalah kerja seorang ilmuwan yang tidak bertanggungjawab. Selain daripada itu adik kakak, Syiah yang serang Kaabah, yang bunuh ramai jemaah haji, bukan Syiah Iran adik kakak, tapi Syiah Arab. Kerana apa saudara-saudari semua? Kerana kumpulan Syiah yang melakukan perkara ni adalah kumpulan Syiah yang lahir di Kufah, di mana pemimpin pertama dia adalah namanya Hamdan Qarmati, dan kumpulan dia ni dipanggil Qaramitah. Qarmat ni terdapat di Kufah, di Iraq adik kakak. Orang Arab, bukan orang Parsi, Iran ni dah. Cuma ada seorang anak murid dia bernama Abi Tahir, keturunan Parsi. Tahu ya adik kakak. Tapi Abi Tahir ketika serang Mekah dan Kaabah ni menjadi pemerintah di Ahsa, di wilayah timur Saudi sekarang. Dan pejuang-pejuang dia adalah merupakan orang Arab, orang Gasar yang kerah ataupun dalam bahasa lagi dipanggil orang Bedouin yang perangai ada kerah, berani, suka bunuh tu adik kakak, bukan mari daripada Iran juga. Itu yang ada dalam sejarah adik kakak. Dengan itu kata Ustaz Mazlan, perawat lau ni maimi sejarah ni tak ada, bukan tak ada, tapi Ustaz Mazlan sendiri tak baca dan tak kaji. Lepas tu dia kata pula payun si Wahabi ni pun tidak betul.
dalam sejarah dibuka lah kitab mana pun deh, tak ada kata hak serai Kaabah, tak ada kata hak serai Mekah, dan ambil batu hitam Hajar Aswad tu adalah orang Wahabi, tak ada siapa kata deh. Tapi Wahabi itu yang jelas memang adalah antara penjenayah yang besar dalam sejarah Islam, kerana mereka atas dasar bid'ah, kemudian dihukum jadi syirik, kemudian dihukum halal darah, dan boleh bunuh. Sejak zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab lagi pada kurun ke-18 dulu lagi, bunuh orang di Hijaz, di kawasan ada Saudi sekarang lah ni, termasuk di Taif, siapa pergi kepada Syam, siapa ke Iraq. Hak ni ada persamaan di antara Syiah Qaramitah dengan Wahabi dari segi bunuh orang. Lepas tu Syiah Qaramitah ni pula bukan baik dengan Ismailiyah, dak, perang juga, musuh juga. Bukanlah kata Qaramitah ni terima Syiah Ismailiyah dan Syiah Ismailiyah terima Qaramitah ni, dak. Begitu juga dia bertetangga perlawan dengan Syiah 12 Syiah Isnata Asyarah ni, adik kakak yang adalah ni. Jadi Qaramitah ni tak boleh pergi masuk semua belaka. Dengan Ismailiyah pun tak lagi, dengan Syiah Ning adalah ni pun tak lagi, adik kakak. Syiah Qaramitah Ning adalah merupakan Syiah yang paling melampau, paling ekstrim, paling tatarruf, paling setong, sama dengan Khawarij yang pecah daripada sunnah, kerana suka menetes, suka bermusuh dan suka menghukum, tak kira siapa pun. Iaitu menetes, hak nung tak setuju, hak ni tak setuju, hak tu tak kena, hak ni tak kena, kafir habis deh. Begitulah Syiah Qaramitah, adik kakak. Sila tunggu sambungnya ulasan saya terhadap pandangan Ustaz Mazlan Muhammad selepas raya nanti. Ada beberapa perkara lagi yang saya perlu ulah sebagai sambungnya kepada video ini. Setakat ini saja, adik kakak. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi dalam bahagian akhirat. Sekian, wassalam.